Assalamualaikum dan salam sejahtera. Welcome back to Easy Fast. Terima kasih kepada yang telah menekan tombol subscribe dan juga tombol loceng. Baik, pada video kali ini berkenaan dengan borang yang telah pun ditutup dan sedikit kata-kata yang boleh memberi semangat terhadap tuntutan pengeluaran akaun 1 KWSP bersasar. Jom kita mulakan. Tapi sebelum tu, yang belum menekan tombol subscribe dan juga tombol loceng, sila tekan subscribe dan tekan tombol loceng untuk notifikasi awal video-video terbaru daripada channel ni ya. Jom kita mulakan. Baik, untuk pengetahuan semua ya, borang untuk hadir ke perjumpaan bersama dengan Datuk Seri Sharian Kassim dalam usaha menuntut pengeluaran secara bersasar ni ya, ada info yang terkini, ianya telah ditutup jam 12 pagi tadi. Okey, jadi dengan penutupan borang tersebut bermaksud apa? Ini yang Amy nak kongsikan supaya kita faham dengan jelas. Okey. Amy akan bacakan hantaran yang telah pun dibuat oleh Tuan Presiden PGIRM berkenaan dengan perkara ni. Okey. Borang dah pun ditutup dan ini kenyataan daripada Presiden PGIRM. Okey, sehubungan itu PGIRM ingin menjelaskan bahawa perjumpaan bersama Datuk Seri Sharian Kassim di lobi Dewan Parlimen akan tetap diteruskan seperti yang dirancang. Okey, perjumpaan ini bukan sekadar untuk mengadakan perbincangan, tetapi bertujuan memastikan suara dan keluh kesah pencarum direkodkan secara rasmi serta dibawa kepada perhatian pembuat dasar dan pihak kerajaan. PGIRM percaya setiap usaha yang dilakukan perlu direkodkan dan didokumentasikan agar isu yang dibangkitkan tidak tenggelam begitu saja. Walaupun tak semua pencarum mampu hadir secara fizikal, pandangan dan suara mereka tetap akan dibawa dalam pertemuan tersebut. Okey, ujar beliau lagi, PGIRM merakamkan penghargaan kepada semua pencarum yang terus memberikan sokongan, pandangan dan cadangan secara terbuka. Setiap maklum balas yang diterima akan dijadikan panduan dalam menentukan langkah dan pendekatan seterusnya. Okey, dan perkara menarik yang saya nak kongsi kat sini mungkin ramai yang tidak mampu turun ke parlimen, tetapi itu tidak bermakna suara mereka akan terhenti di situ. Tanggungjawab kami adalah memastikan suara tersebut terus dibawa dan direkodkan sehingga mendapat perhatian pihak yang berkaitan. Sekian terima kasih. Okey, itulah kata-kata daripada Tuan Presiden PGIRM selaku NGO tunggal yang menuntut pengeluaran secara bersasar ni. Jadi dekat sini kita kena faham dengan jelas lah dengan kehadiran yang dah pun direkodkan, walaupun tidak mencapai beratus-ratus, tak sampai 200 pun, tetapi ia dikatakan sudah memadai untuk pencarum berjumpa dengan Datuk Seri Sharian Kassim. Perjumpaan itu direkodkan, dirakamkan dan akan dibawa ke perbincangan Dewan Rakyat dan seterusnya. Jadi perkara ini kita perlu faham dengan jelas lah. Maksudnya dekat sini, sama ada anda yang memang tak dapat hadir, tak isi borang, anda tak perlu risaulah tentang kehadiran itu. Sebab segala-gala keputusan adalah terletak di tangan Perdana Menteri. Jika ianya dituntut secara bersasar, kita nanti kata sajalah sekiranya lulus, akan ada mekanisme untuk mengenal pasti pencarum-pencarum yang terkesan dan terdesak ni. Okey, jadi tak timbul dah soal kalau tak pergi tak ada peluang ke? Contoh ada ramai yang bertanya. Okey, perkara itu tak timbul sebab ianya dituntut untuk kelulusan dan kelulusan itu tertakluk pada budi bicara Perdana Menteri bagaimana untuk melaksanakan secara bersasar. Maksudnya bukan semua. Kita kena faham untuk golongan pencarum yang terkesan dengan masalah bebanan hutang dan bagaimana pihak kerajaan nak mengenal pasti perkara itu akan dibincangkan nanti oleh NGO PGIRM ini bersama dengan Datuk Seri Sharian Kassim, dan juga apabila perkara ini dibawa ke Dewan Rakyat, ia akan diperincikan lagi. Okey, dan keputusan tetap terletak kepada tangan Perdana Menteri sama ada mahu meluluskannya ataupun tidak. Kalau nak diluluskan, macam mana mekanismenya. Okey, yang itu kita nantikanlah. Sekarang ni kita doakan semua urusan dimudahkan untuk tuntutan ni. Okey, dan Amy pernah bagi tahu tarikh ianya bakal berlangsung sekitar 22 Jun sehingga 16 Julai. Di antara tarikh itu, dan nanti kita akan dapat satu ketetapan tarikh yang pasti berapa hari bulankah. Tapi dalam lingkungan itulah dia. 22 Jun sehingga 16 Julai. Okey, yang mana satu tarikhnya kita nantikan. Okey, ikuti sesiapa perkembangan dan untuk kita tahu apakah situasi terkini dan sebagainya. Okey, itu saja untuk hari kali ini. Doanya baik-baik je lah See you guys in the next video. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat semua. Bye-bye.